Jangan tiru aksi ni melintas tempat yang salah. Minyak dulu. Oh, cuaca cantik hari ni. Jangan tiru aksi ni melintas tempat yang salah. Aku sebab dah lambat je. Hari ni POV korang dia duduk belakang je lah dan diam. Minyak ya. Dah lambat. Terpaksa pecut sikit hari ni. Sorry banget, malu. Allah, aku dah lambat. Hai, kamu tahu tak nak merah? Hijau. Alhamdulillah. Hijau lagi dah. Tapi kalau korang fikir kecil waktu ni jangan tak rapat je nak. Biar senang. Biar kalau rapat sikit. Kalau aku keluar awal lagi tu memang jalan nak pergi Internet ni banyak kereta. Biasa sampai depan kerja aku makan dulu. Habis tengoklah kalau tak busy lah. Kadang-kadang semua ambil motor pagi. Aku dah betul-betul banyak bonggol halus dengan air lori sampah. Tapi untuk barang-barang rider kan, orang tak suka benda yang sama yang tak suka kan. Itu bonggol-bonggol halus tu. Tak selesa kan. Jiran aku tu tadi jumpa tak bawa upah. Aku jumpa dengan jalan. Aku tahu tak ada lalu sini. Orang rasa untuk China ni macam mana bagi orang? Apa dapat buat? Apa ya? Kita je. Betul je. Ada okey ke? Apa ke kan? Ada persoalan yang kau tak jawab. Aku boleh jawab. Nanti kau komen je. Nanti mana kau buat satu video. Kau baca aku lah. Bahkan dah kena apa tadi pun. Kau tak jaga minyak hitam. Dah 6 tahun. Kau ada foto. Itu je. And then ada satu corner yang depan ni. Syok corner ni. Sayang ni banyak gila air lori sampah. Kalau tak ada ni. Yai. Balon lah. Nampak ni peraganan korang ni.
tak kota pun tak boleh. Banyak. Diorang ni tak ada cara ke nak hilang sampah ni. Masa aku macam diorang putih sampah ni kan, macam tak ada apa-apa tempat ataupun buang dulu ke yang mengapa tempat video. Terima kasih yang mana menonton. Itu saja untuk hari ni. Yang ni sajalah buat video pergi kerja. Maklumlah, tak ada apa lagi. Nanti ada video ride. Aku video ride lah. Mungkin ada. Sebab hari Ahad mungkin aku nak pergi genting pagi atau tengah hari. Apa buat video. Kita tengok dulu. Apa-apa pun jangan lupa follow, like dan subscribe lah. Kita jumpa lagi video seterusnya.